Assalamualaikum, what's up everybody? Anda bersama dengan saya Bro Faizal from iFiki English and welcome to Simple English Dialogue. Malam ni kita akan go through satu lagi Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan masa kerja. Before kita start, kalau anda sekarang ni orang dewasa, professional yang sedang mencari kelas, program yang boleh bantu anda untuk speaking yang lebih baik, dapat kelancaran supaya anda boleh, ni tahun ni mungkin ada banyak presentation yang anda nak buat, tinggal beberapa minggu lagi. Nak masuk tahun yang baru, anda nak boleh speaking dengan lebih baik. Bila jumpa dengan klien, senang nak buat presentation, senang nak explain tentang apa yang anda tahu, nak dapatkan mereka faham apa yang anda nak terangkan dengan lebih baik. So, pastikan anda stay sampai hujung. Dalam Simple English Dialogue ni, kita akan go through satu Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan masa kerja. Lepas tu, the best part, kita akan ada at least hari ni akan ada 3 kesalahan yang saya akan highlightkan supaya anda elak dari buat kesalahan-kesalahan tu. Sebab kebanyakan orang mungkin dia tak sedar dia buat kesalahan tu. Alright. So are you ready? Kalau kata dah ready, saya nak anda pay attention, okay, dengar betul-betul and anda ikut flow yang kita akan go through dalam Simple English Dialogue ni. Okay. Before kita mula, saya nak kongsilah ada satu story daripada one of our students yang pernah dia cakap, dia share dengan kami. Antara benda yang dia pernah kongsikan adalah dia kata apa yang paling mencabar adalah apabila dia faham apa yang dicakap pada dia tapi dia tak boleh explain dengan lebih baik. Beberapa kali jadi dekat dia ni. Di dalam kerja, waktu kerja, dia bercakap dengan klien kan. And then apa yang dicakapkan oleh klien pada dia tu dia faham. Tapi dia tak boleh nak keluarkan. Sebab dalam kepala dia ni dia kata berlega-lega ayat tapi dalam bahasa Melayu. Dia nak keluarkan dalam bahasa Inggeris, dia tak dapat. So, saya nak tanya, anda ada tak isu macam tu? So, kalau anda ada masalah, anda tak boleh nak speaking mungkin dengan baik, tak yakin ayat anda ni betul ke tak? Anda cakap ni jelas ke tak? Orang faham ke tak? Mungkin anda ragu-ragu. Ragu-ragu dengan ayat sendiri. Anda pun tak tahu ayat anda betul ke tak. So, anda kalau nak tengah cari program yang boleh bantu anda, mungkin nak keluarkan idea dengan lebih senang, anda boleh bercakap dengan lebih baik. Bila nak cakap sama je. Macam bahasa Melayu, anda boleh explain. Dalam bahasa Inggeris, pun anda boleh explain. So, make sure anda isi dekat sini. Nanti dekat ujung ni, saya tunjuk macam mana. Tapi dekat bawah ni ada button orange. Anda boleh klik button kuning. Fill in. And then anda boleh klik submit. Sebab saya nak invite anda untuk join kita punya trial class nanti. Okay, jom kita mula. Kalau kata anda dah ready, anda boleh kata, let's go. Okay. So, ini conversation kita hari ni. Ini dialog yang kita akan go through hari ni. Okay. So, dialog ni hari ni adalah antara 2 orang. Seorang manager dan juga ada seorang pekerja. Okay. So, dengar dulu and then kita akan go through sama-sama. Okay. Rafiq. Okay, yang tanya ni Rafiq. Rafiq cakap, hello, my name is Rafiq. Is there a manager I can speak to? So, Rafiq kata, hello, nama saya Rafiq. Is there a manager I can speak to? So, is there ni maksudnya ada tak? Okay. Ada tak pengurus yang saya boleh bercakap? Ada tak pengurus yang saya boleh bercakap dengan dia? Okay. Nanti kita akan go through lebih detail. Okay. And then, yang jawabnya adalah Puan Nazilah, the manager. Dia kata, hi Mr. Rafiq, I'm the manager. What can I do for you? Dia kata, hi Encik Rafiq, saya manager tu. What can I do for you? Apa yang saya boleh buat untuk Encik? Okay, ni saya akan explain sampailah anda betul-betul jelas. You ni, dalam bahasa Inggeris, kita gunakan dengan sebut you ni dah cukup sopan dah. Okay, tak sama macam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu, kita tak boleh cakap orang yang kita tak kenal atau someone yang kita respect. Kita tak boleh cakap awak, betul tak? So, dia tak sama bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. In this case, kita boleh je guna you. Okay, clear ke? Okay, what can I do for you? Okay, and then, I want to report an issue with the office equipment. I want to report an issue with the office equipment. Saya nak laporkan lah ada satu isu dengan peralatan pejabat. Okay, so I want to report an issue. Okay, dekat sini, an issue with the office equipment. So, cara sebut dia adalah the office. Nanti kita akan go through lagi.
Tapi yang betul adalah the office, bukannya the office. Okay, dapat tak? Okay, tak apa, anda dengar dulu. And then, Puan Zila cakap, the manager cakap, no problem, let me assist you. Please tell me what's wrong. Tak ada masalah. Biar saya bantu. Please tell me what's wrong. Cuba beritahu saya apa masalah dia. Okay. And then, several printers are unusable and affecting our work. So, dia kata ada beberapa printer yang tak boleh digunakan and affecting our work. Okay. So, dia cakap affecting ni maksudnya dah mula memberi kesan, mengganggu atau kan kacau lah, membuatkan kami tak boleh nak buat kerja. And then last sekali, Fazila kata, do you have any photos or details that I can have a look at? Ada tak gambar ke, detail ke yang saya boleh tengok? Okay, clear ke? Clear tak so far? Kalau clear, comment. Clear bro. So, ini conversation ataupun dialog yang kita ada hari ni. Okay, sekarang ni saya nak anda dengar, lepas tu ulang dengan saya. Okay, are you ready? Kalau ready, comment. Let's go bro. Okay, thank you Diana. Siapa yang ready, comment. Let's go. Okay, dengar and then ulang tau. Hello, my name is Rafiq. Is there a manager I can speak to? Okay, kita bagi dua lah. Yang first one dulu. Hello, my name is Rafiq. Okay, go. Hello, my name is Rafiq. Is there a manager I can speak to? Okay, go. Is there a manager I can speak to? Okay, dah. Okay, next. Hi, Mr. Rafiq. I'm the manager. What can I do for you? Okay, go. Hi, Mr. Rafiq. I'm the manager. What can I do for you? Okay, go. I'm a manager. What can I do for you? Okay, dah. Baik. Okay, next. I want to report an issue with the office equipment. Okay, go. I want to report an issue with the office equipment. Okay, dah. Okay, well done, Diana. Okay, next. No problem. Let me assist you. Okay, sebut. No problem. Let me assist you. Okay, dah. Please tell me what's wrong. Okay, go. Sebut. Please tell me what's wrong. Okay. Kalau dah comment, I did. Okay, next. Several printers are unusable and affecting our work. Okay, go. Sebut. Several printers are unusable and affecting our work. Okay, dah? Kalau dah comment, I did. Okay, last kali. Do you have any photos or details that I can have a look at? Okay, go. Sebut. Do you have any photos or details that I can have a look at? Okay, well done. Good job. Okay. So, siapa yang mungkin baru join, siapa yang dah buat tadi, follow. Saya nak anda komen I did. Komen I did. Siapa yang baru join, cuba komen. Baru masuk bro. Hari ni apa yang kita buat adalah kita go through simple English dialogue. Okay, dialog ni in between seorang pekerja dan juga manager yang dia nak buat report. So, dalam dialog ni, anda dengar and then ulang dengan saya. Anda dapatkan, saya akan explain, saya dah explain tadi. And sekarang kita akan go through dalam 3, at least ada 3 kesalahan yang ramai orang buat. Okay. Fiaz baru masuk. Right. Siapa yang first timer? Cuba komen first timer. Kalau first timer, cuba komen first timer. Okay, mungkin first time dah join IFK English. First time nampak Bro Faizal saya. Okay, so kalau anda orang dewasa, professionals yang tengah cari kelas, program, nak tahu macam mana boleh saya nak improve English dengan cepat. Sebab saya perlu guna waktu kerja. So, kita akan ada trial class yang kita akan buat. So, yang ini hari ni, anda join ni kita share dengan anda for free. Anda mungkin nak tahu kelas ni macam mana, program macam mana. So, tekan dekat bawah ujung ni, warna oranye ni, and then fill in the form. Okay. So, anda isi, nanti anda boleh klik submit. Mungkin dah lama follow kan, tapi mungkin tak pernah join lagi trial class. Okay, jom. Are you ready? Kita tengok kesalahan yang pertama. Kalau kata ready, anda komen. Let's go bro. Okay, jom tengok. Okay, yang ini dia kata yang salahnya adalah bila kita cakap my name Rafiq. So, yang itu sebenarnya salah. Mungkin anda pernah dengar
Siapa yang pernah dengar? Ada pernah dengar tak orang cakap, my name Rafiq? Dia nak cakap nama dia Rafiq. Sebenarnya yang kena ada, yang betul adalah my name is Rafiq. Okay, cuba sebut. My name is Rafiq. Cuba letak nama masing-masing. My name is Fias, sorry. My name is Hanis. My name is Diana. Okay, cuba komen nama masing-masing. My name is Rafiq. Itu baru betul. So, dekat sini, kebanyakan orang yang buat silap ni adalah sebab dia direct translate. Okay, nama saya Rafiq. Jadi, dia tak tahu dalam bahasa Inggeris sangat penting, dia mesti ada is tu. Okay, my name is Rafiq. Dia mesti ada. Bila saya bagi contoh ni, saya highlight ni, dia ada dia punya konteks dia. So, ini adalah kita cakap bila kita nak perkenalkan diri. Okay, so dia mesti ada is dekat situ. My name is Rafiq. Okay, clear ke? Kalau clear, cuba komen. Clear, bro. Alright, cuba sebut dengan saya. Ready? 3, 2, go. My name is Rafiq. Dapat? Right. So, kalau anda mungkin first time join, anda tak nak terlepas kita punya session sebelum selepas ni kalau kita go live, make sure anda klik follow button tu. Okay, so that the next time kita go live, anda akan dapat notification. Okay. Khairil clear. Ahlia clear. That's good. Okay. Boleh kita tengok yang kedua pula? Kesalahan yang kedua. Kalau boleh, cuba komen. Let's go, bro. Okay. Kesalahan yang kedua ni adalah bila kita nak tanya soalan. Okay. Bila kita tanya soalan, kalau kita cakap, what you want? Yang itu sebenarnya salah. Okay. Salah. Siapa mungkin pernah dengar orang cakap ke, pernah buat ke, cuba komen. Saya. Okay. Anda tak boleh cakap what you want. So, dia mesti what do you want? Okay. Dia mesti ada do dekat situ. Okay. What do you want? Okay. Cuba sebut dulu. Ready? 3, 2, go. What do you want? Okay. Kalau untuk soalan yang ada W, yang 5W kan? 5 wives, 1 husband. What, why, when, who, where. Kesemua ni, kalau kita nak tanya, dalam bentuk kita nak tanya soalan, dia mesti ada, dalam konteks ni, do dekat sebelah dia. Selepas dia tu mesti ada do. Baru betul. Okay, jelas ke? Dapat tak? Kalau dapat, cuba komen. Dapat, bro? What do you want? Okay, so kalau dapat, ni first yang dapat ni adalah knowledge. Okay, I'm sure kalau anda dekat sini sebenarnya memang nak improve your skill, communication skill, ability to answer questions, ask questions, do explanations. Anda mesti nak develop anda punya skill. So, sekarang ni the next step lepas faham adalah kita kena practice. Okay, jom ulang dengan saya. What do you want? Sebut. What do you want? What do you need? Sebut. What do you need? What do you have? Sebut. What do you have? Need perlu, have ada ataupun miliki. What do you keep? Sebut. What do you keep? What do you eat? Sebut. What do you eat? What do you drink? Sebut. What do you drink? What do you, apa lagi? What do you discuss? Sebut. What do you discuss? Okay, dapat ke? So, itu yang kita nak. Kita nak bukan saja faham, tapi lepas tu terus ulang dan praktis. Okay, clear? So, make sure anda lepas ni jangan salah tanya soalan. Okay. Dapat tak? Okay. Kalau anda rasa yang ini benda yang mungkin anda dapat pencerahan dari saya ni, so anda cuba klik button share. Kalau katalah ada, mungkin anda kenal orang yang perlukan juga kan? Oh, diorang ni mungkin tak tahu juga cara tanya soalan yang betul. Klik button share tu. Okay, boleh kita pergi ke kesalahan yang ketiga pula? Okay tak? Kalau kita pergi ke kesalahan yang ketiga. Kalau boleh cuba komen. Let's go, bro. Okay, kesalahan yang ketiga pula. Okay. Kesalahan yang ketiga adalah kalau kita cakap me the officer. Yang itu tak betul. Okay. Me, saya the officer. Saya adalah, ataupun dalam konteks tadi kita buat the manager, betul tak? Okay. Mungkin saya adjust sikit.
untuk kita make sure kita align dengan kita punya dialog tadi. Okay. Me the manager. Yang itu tak betul. Yang betul adalah I am the manager. Baru betul. Me ni kita tak boleh guna kat depan. Me dia kena guna dekat belakang. Okay. So dekat depan kita kena guna I. I am the manager. I the manager pun salah juga. Yang betul adalah I am the manager. Okay, cuba sebut. Ready? 3, 2, go. I am the manager. Dah. Okay, kita buat variation sikit. Kita ambil. Anda bekerja sebagai apa? Cuba komen. Okay. What is your profession? Macam saya, educator. So, I am the educator. Anda sebagai apa? Cuba komen. Okay. I am the teacher. I am the engineer. Okay. Diana is a teacher. Okay. Cuba yang lain sebagai apa? I am the student. Let's say. Okay. Cuba ulang dengan saya. Kita ulang. Sama-sama. Ready? 3, 2, go. I am the manager. Okay. I am the teacher. I am the analyst. Okay. I am the politician. Sebut. I am the politician. I am the father. Sebut. I am the father. I am the mother. Go. I am the mother. I am the neighbor. Okay, sebut. I am the neighbor. Okay, dapat tak? So, kalau kita nak cakap I am, kita nak define kita siapa, dia mesti ada am. Kita tak boleh kata I the manager, tak boleh. Okay? Clear tak? Saya rasa macam saya nak bagi bonus lah dekat sini. Mungkin saya pernah explain. Okay, Visa, I am the doctor. Okay, that's good. I'm the doctor. Okay. Boleh tak saya nak bagi bonus? Kalau boleh, cuba komen. Nak bonus bro? Saya pernah share juga sebelum ni, tapi tak apa, saya nak share lagi. Siapa yang nak tahu? Bila masa kita nak cakap? Macam tadi, saya katakan contoh. Okay. The office. Okay. Masa bila yang kita nak guna the, masa bila kita nak guna the. Okay. Bila kita nak guna the, bila kita nak guna the. Okay. Ada dia punya beza ke? Ada. Sebenarnya ada. Walaupun bunyi dia sama, tapi sebenarnya dia berbeza. Sekejap bonus saya nak tulis dulu. The dengan dengan the. Yang ini bukan ejaan tau. Yang ini hanya sebutan. Ejaan dia sama juga. The juga. Okay. Ni. The dengan the. Okay. Bila masa kita nak guna the, bila perkataan yang follow the tu, dia bermula dengan bunyi consonant. Okay. Contohnya bunyi consonant. Consonant. Okay. Sound. Apa dia? Contohnya table. The table. Okay. The manager. Okay. Tadi kita ada kan? A few of you yang komen tadi kan? Apa lagi? The teacher. Okay. So, semua yang ada consonant sounds, kita akan gunakan the. Okay, jelas tak? Okay, cuba komen. Apa keliling anda yang anda boleh komen dekat chat ni? Okay, cuba komen. Apa yang ada keliling anda yang dia bermula dengan consonant sound? Okay, contoh saya ada dekat sini phone, the phone. Betul. Dia nak kata the mug. Betul. The pillow, that's right. Apa lagi? The pencil. Apa lagi? The key, contohnya. The book, that's good. Liza cakap the chair, that's right. Okay, well done. Good job. So, apa saja yang bermula dengan consonant sounds, kita gunakan the. Okay, dapat? Okay. Sekarang, kita pergi the next one pula. Kalau untuk the, macam mana pula? Okay, untuk the, dia semua yang bermula dengan vowel sounds. Okay. Vowel sounds. Okay. Contoh dia apa? Contoh tadi kita dah buat. The
office. Okay. Apa lagi? Tadi kita ada one of you cakap tadi. The analyst. Apa lagi? Apa lagi yang bermula dengan vowel sounds? Apa vowel sounds ni, bro? Vowel sounds ni adalah yang bunyi bermula dengan bunyi A, E, I, O, U. Okay. So, the office, the analyst, yang ini dia bermula dengan vowel sounds. Okay, jelas tak? Okay, cuba komen. Apa yang keliling anda yang ada vowel sounds? Okay, tadi Ifah kata the food. That's right. Diana, the envelope. Okay, the apple. The umbrella. Aziz kata, the umbrella. That's good. The apple. The orange. The elephant. Okay, well done. Good job. Okay, clear ke? Clear tak? Okay, so this is the thing. Lepas kita dah faham, okay, lepas kita dapat consonant sounds, guna the. Vowel sounds, guna the. So, the next stage adalah, macam mana kita nak make sure dia akan, kita boleh develop into skill. That's the thing. So, dekat sinilah yang kita kena practice. So, kalau anda di IFK, apa yang kita betul-betul gunakan adalah our own formula. Kita panggil learn, practice and repeat. LIPA formula. So, lepas belajar ni, dia tak jadi macam sekadar, faham, dapat. It's good, but it's not enough. If you want to develop your skill, what you need to do next is you have to practice. So, kami guide anda every single day. Kita akan ada activities yang kita buat. Even dalam kelas, kita akan ada activities, drills yang kita akan buat. Yang make sure anda bukan saja belajar, faham, tapi terus practice. So, kalau mungkin anda nak tengok macam mana trial kelas dia, bro. Mungkin anda nak cuba. Sekarang ni tengah cari kelas, program yang sesuai kan. Klik dekat sini. Kat bawah ni ada button orange tu, ke kuning. Kalau kata tak ada, don't worry. Siapa yang ada boleh fill in the form and then click submit. Kalau yang tak ada, that's fine. Anda boleh pergi to our page and then send us a message. Okay, nanti our team will get in touch with you. Okay, dapat tak ni? Clear? Okay, senang je sebenarnya. Tapi, dia bukan sekadar nak faham, dah tahu. Tapi kita nak boleh develop our skill. That is so important. Okay, so sebab kita nak make sure anda semua boleh ulang dan dapat, sampailah anda dapat dia sebagai satu skill yang stay dengan kita. Okay, jom kita akan ulang dari awal. So, anda dengar. Okay, first anda dengar dulu. And then, anda akan ulang dengan saya. Are you ready? Okay, kalau ready, anda komen. Let's go, bro. Okay. Okay, ada yang dot tanya berapa yuran kursus yang lengkap. So, it depends on apa yang anda ambil. Macam ni, hari ni anda join ni. When we go live, IFK, when we go live, you can actually join for free. So, nanti anda boleh, dot, please klik dekat sini, fill in the form, and then you can talk to our team. Okay? So, I invite you to join our trial class. Nanti, dalam trial class tu anda akan nampak experience sendiri macam mana program IFK ni jalan. Anda boleh tanya soalan. So, fill in the form, you can talk to our team. Okay, jom, dengar dulu Hello, my name is Rafiq. Is there a manager I can speak to? Hi, Mr. Rafiq. I'm the manager. What can I do for you? I want to report an issue with the office equipment. The office equipment. No problem. Let me assist you. Please tell me what's wrong. Several printers are unusable and affecting our work. Do you have any photos or detail I can have a look at? Okay, dapat tak? Okay, sekarang ni anda dengar and then repeat after me. Make sure anda ulang supaya lidah anda ni practice. Dia cuba keluarkan. Okay. Kita pergi one line. Okay. One by one. Okay. Hello, my name is Rafiq. Go. Hello, my name is Rafiq. Is there a manager I can speak to? Okay, go. Is there a manager I can speak to? Okay. Siapa yang dah ulang, saya nak anda komen. Tinggalkan emoji yang anda suka dekat chat tu. Okay, pilihlah apa-apa yang anda suka. Okay, next. Hi, Mr. Rafiq. I'm the manager. What can I do for you? Okay, go. Hi, Mr. Rafiq. I'm the manager. What can I do for you? Okay dah. Siapa dah buat komen emoji ataupun komen I did? Okay, next.
I want to report an issue with the office equipment. Okay, go. I want to report an issue with the office equipment. Ingat, the office. Bukan the office. Okay, kalau dah, komen emoji. Okay, next. No problem. Let me assist you. Please tell me what's wrong. Okay, sebut. Go. No problem. Let me assist you. Please tell me what's wrong. Okay, kalau dah, komen emoji. Okay, next. Several printers are unusable and affecting our work. Okay, go. Several printers are unusable and affecting our work. Okay, dah. Kalau dah, komen emoji. Last kali. Do you have any photos or details I can have a look at? Okay, go. Do you have any photos or details I can have a look at? Okay, well done. Good job. Okay, so ini dia punya, ni kalau anda dah ulang tadi, saya nak anda komen I did. Okay, now kita pergi kepada kesalahan. Ni, perkenalkan nama. Okay, mesti ada is. So, sebut. My name is Rafiq. Go. My name is Rafiq. So, saya nak guna nama anda semua ni, anda follow je, ulang je. My name is Faizal. Go. My name is Faizal. My name is Diana. Go. My name is Diana. My name is Azi. Go. My name is Azi. My name is Cik Sal. Go. My name is Cik Sal. My name is Mazna. Go. My name is Mazna. My name is Dot. Go. My name is Dot. Okay, good job. Jangan ambil ringan tau. Saya nak beritahu, kadang-kadang kan, yang tertipunya kita ni, bila kita rasa benda tu kita dah tahu dan kita tak praktis. Itu memang, that's the culprit. That's where you lose. Sebab even you start the game, even before you start the game, you have already lost the game. Sebab kita tak ambil serius. Okay, nope. Jom, kita pergi the next one pula. What do you want? Okay, sebut. What do you want? Ulang tau dengan saya. Saya buat variation. What do you need? Sebut. What do you need? My name is Dot. I don't know your name. I hope that's what your name is. Okay. What do you have? Sebut. What do you have? What do you get? Sebut. What do you get? Okay. What do you keep? Sebut. What do you keep? What do you buy? Sebut. What do you buy? Okay. So, ini sangat penting untuk anda tahu. Jawab soalan, tanya soalan yang betul. Okay, next. I am the manager. Okay, sebut. Ready? 3, 2, go. I am the manager. I am the teacher. Go. I am the teacher. I am the analyst. Sebut. I am the analyst. I am the educator. Sebut. I am the educator. I am the trainer. Go. I am the trainer. I am the father. Sebut. I am the father. Okay, well done. Good job. Okay, last one. The last one adalah, ingat, consonant sounds dengan vowel sounds. Okay, so, cuba sebut sama-sama. The table. Sebut. The table. The manager. Sebut. The manager. The teacher. Go. The teacher. The instructor. Okay, kita pergi pada vowel pula. The office. Go. The office. The analyst. Go. The analyst. The instructor. Go. The instructor. Okay, well done. Good job. Okay, siapa yang dah ulang dari awal tadi, saya nak anda komen well done. Okay, puji diri sendiri. Okay, so itu dia. Jadi, kita dah selesai dah. Kita go through, kita punya tadi, we went through the dialogue and then we had we highlighted 3 common mistakes and then ni bonus yang saya highlight hari ni. So, point dia adalah bila kita nak belajar, kita belajar something and then kita terus buat. Okay, kalau compare dengan sebelum ni, okay, well done Diana, Aziz, Miss Hyde. Contohnya, kalau kita nak belajar, kita belajar sebelum ni kita banyak mungkin spend masa on getting the knowledge. Knowledge ni penting. Tapi kalau knowledge kita ada banyak tapi kita tak practice, jadi dia akan tak boleh develop kita punya skill.
So what we need to do is we have to practice. Kita kena practice dan kita mesti ada, kalau di IFK, so saya nak invite anda nanti join trial class kita sebab yang ini hari ni ialah apa yang saya share ni quite straightforward, something practical that you can use tomorrow. So saya nak invite anda untuk join trial class. Nanti anda klik dekat this button, fill in the form, isi sampai hujung and then click submit. Okay, sebab nanti anda akan lihat macam mana sebenarnya untuk develop skill, memang kita belajar, ada topik yang kita go through, tapi kita akan spend 20% dalam katalah let's say for 1 week tu, 20% kita akan fokus on theory, 80% kita akan fokus on practical. So apa? At the end of the day, apa yang kita nak? Kita nak develop kita punya skill, betul tak? So, itu yang kalau anda memang orang dewasa, memang anda adalah professionals yang sedang ada career sekarang, mungkin anda start dekat certain level sebab anda tak boleh nak pergi lebih jauh. So, orang nampak anda macam tak competent sangat. Bukan semua orang lah. Kalau ada isu tu dan anda serius nak ubah, okay, make sure anda klik dekat sini, fill in the form. Okay, and then you can actually talk to our team untuk make sure anda boleh join kita punya trial class. Okay? Alright. So, saya rasa itu saja. Siapa yang mungkin first timer, first time join IFK English ni, make sure anda klik button follow. Siapa yang belum follow lagi, boleh klik button follow so that the next time kita go live, anda boleh nampak notification tu. Alright. So, saya rasa itu saja. Thank you so much everyone. Siapa yang kita ada hari ni? Aziz, Cik Sal, Jamal, rambut-rambut putih ada, Teacher Amy, Didi, Azleng, siapa yang duk komen dari tadi, Diana. Okay, kita ada who else? Diana, Aziz, and then Miss Hyde, Dot, and then Ha, Cik Sal, Mazna, and then who else? Ainis, Liza, Nasa, Visa. Alright, so thank you so much everyone. Thank you for joining the live session. Make sure anda yang belum lagi mungkin join try class, klik dekat sini. So, saya nak invite anda untuk try class ni. Kalau kita akan ada hari Rabu, kita ada kuasai English try class. And then esok kita akan ada try class. So, dia adalah combo. So, nanti anda boleh cakap to our team. Boleh tanya and then make sure anda dapat information tu. So, itu saja. Thank you. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.